Terima kasih. Tuhan itu baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu semua yang telah mendoakanlah untuk saya. Sekarang saya sedang berada di jalan pemulihan. Sebenarnya, saya telah mengalami keletihan yang amat sangat secara fizikal. Saya sangat penat dan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Saya pun tidak dapat pergi ke penjara pada hari Selasa lepas, iaitu hari biasa saya pergi, kerana saya tidak sihat secara fizikal. Jadi saya sangat berterima kasih atas doa-doa kamu semua. Saya juga bersyukur kerana Tuhan telah memberikan saya kekuatan untuk berdiri di hadapan kamu malam ini. Ini menunjukkan bahawa Tuhan tidak pernah melupakan anak-anak-Nya. Dia sentiasa mengingati kita, walaupun kita mungkin melupakannya. Seperti yang difirmankannya, aku tidak akan melupakan kamu. Walaupun seorang ibu boleh melupakan anak yang sedang menyusu, walaupun perkara itu sangat jarang berlaku, Tuhan berfirman, aku tidak akan melupakan kamu. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan kita. Jadi hari ini, kita tidak menumpukan perhatian kepada berhala atau perkara duniawi. Kita menumpukan perhatian kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Dalam kajian Alkitab kita sebelum ini, kita telah menyentuh sedikit tentang kehendak Tuhan. Salah satu perkara yang kita kongsikan ialah doa Tuhan, yang mengatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Ini bermakna bahawa kehendak Tuhan seharusnya berlaku di bumi mengikut kerajaan syurga. Kita telah menyentuh prinsip-prinsip ini secara ringkas dalam pelajaran kita, khususnya dari Matius bab 5, 6, dan 7. Kita perlu memahami ajaran ini sepenuhnya agar kita dapat mengerti apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Kerajaan Tuhan telah turun untuk melayani kita. Kerajaan itu kini tinggal di dalam diri kita. Amin. Kerajaan Tuhan hidup di dalam diri kita. Oleh itu, apabila dunia melihat kita, mereka seharusnya melihat kerajaan Tuhan dalam diri kita. Itulah sebabnya doa itu mengatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Apa sahaja yang sedang dilakukan di syurga, Yesus Kristus telah datang untuk membawanya ke bumi. Dan sekarang Dia tinggal di dalam diri kita. Hal ini ditegaskan dalam Yohanes bab 1 ayat 14, di mana kita mendapat bukti bahawa firman telah menjadi manusia, dan kini tinggal bersama kita, malah di dalam diri kita. Jadi kita boleh yakin, kerana Tuhan kita adalah Tuhan yang agung, dan Dia tidak akan mengecewakan kita. Kita juga melihat dalam Matius bab 7 bahawa pada hari terakhir, ramai orang akan berkata, bukankah aku telah melakukan mukjizat, tanda-tanda, dan keajaiban dalam nama-Mu? Tetapi Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Dia tidak berkata, aku dahulu mengenal kamu. Dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Apa maksudnya untuk kita hari ini? Sebagai orang Kristian, terutamanya mereka yang telah dilahirkan semula, dan sebagai orang yang telah menerima kurnia rohani seperti penyembuhan dan pembebasan daripada kerasukan roh jahat, kita mesti terus berjalan dalam panggilan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh itu, kita tidak boleh hilang arah daripada firman Tuhan. Tuhan sedang merujuk kepada orang-orang yang melakukan semua pekerjaan ajaib itu, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Maka kita mesti memberi tumpuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tajuk khutbah hari ini ialah kehendak Tuhan. Kita mesti sering mencari dan memahami serta berjalan dalam kehendak Tuhan. Dalam Roma bab 12, Rasul Paulus menulis kepada orang percaya di Roma. Sila buka bersama saya Roma bab 12 ayat 1 dan 2. Oleh itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihati kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, supaya kamu dapat membuktikan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Apabila Rasul Paulus menulis kepada orang Roma, dia memulakan dengan perkataan, oleh itu, ia menunjukkan bahawa dia sedang merangkumkan apa yang telah dibincangkan dari pasal 1 hingga 11. Pasal-pasal tersebut menumpukan kepada teologi apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Bermula dari bab 12, Paulus beralih kepada aplikasi praktikal, bagaimana kita harus hidup berdasarkan apa yang Tuhan telah lakukan. Jadi bab 12 hingga 16 adalah tentang kehidupan Kristian yang praktikal. Paulus sedang menggalakkan kita untuk hidup selaras dengan kebenaran teologi yang disebutkan sebelum ini, daripada pasal 1 hingga 11. Dia menyeru semua orang Kristian, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, yang kini adalah umat Tuhan yang baru, Israel yang baru, untuk mempersembahkan diri mereka sebagai korban yang hidup. Oleh sebab Tuhan Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk kita, kita tidak perlu lagi memperolehi korban binatang. Tidak ada lagi bait suci untuk korban seperti itu. Selepas kematian Yesus pada tahun 70 Masihi, bait suci di Yerusalem telah dimusnahkan sepenuhnya. Bait suci itu tidak lagi wujud dan korban binatang tidak lagi diamalkan. Yesus Kristus telah menjadi korban yang terakhir dan yang sempurna. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi pada masa lampau, khususnya tentang korban di bait suci, tidak lagi diperlukan. Sebaliknya, kita kini harus memperolehi tubuh kita sendiri, keseluruhan hidup kita, sebagai korban yang hidup kepada Tuhan setiap hari. Apabila seekor binatang dikorbankan, binatang itu perlu mati. Tetapi Paulus mengatakan bahawa kita perlu menjadi korban yang hidup. Ini bermakna bahawa setiap hari, Kristus mesti tercermin dalam kehidupan kita. Bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam saya. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Galatia bab 2 ayat 20, Aku telah disalibkan bersama Kristus, dan sekarang bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Sifat lama saya telah disalibkan di kayu salib. Kini, sifat Kristus hidup dalam saya. Untuk memahami sifat Kristus, kita perlu mempelajari firman Tuhan, khususnya prinsip-prinsip kerajaan yang diajarkan oleh Yesus, seperti yang terdapat dalam khotbah di bukit. Ajaran-ajaran ini mesti kelihatan dalam kehidupan harian kita. Kita mesti menjadi orang yang rendah hati dan pemaaf. Inilah maksud menjadi korban yang hidup. Kita tidak lagi mengikut corak dunia, tetapi mengikut corak Tuhan. Dalam ayat 2, perkataan Yunani yang diterjemahkan sebagai ibadah merujuk kepada penyembahan upacara di bait suci Yahudi. Jadi, ibadah bermaksud tindakan penyembahan dan pelayanan. Sebagai contoh, apabila belia melayani Tuhan dengan bermain muzik dan memimpin penyembahan, itu adalah satu bentuk ibadah. Ia melibatkan keseluruhan diri. Pada zaman dahulu, penyembahan di bait suci melibatkan upacara-upacara tertentu. Orang perlu menyucikan diri mereka sebelum memasuki tempat kudus, dan kemudian tempat yang maha kudus. Tidak semua orang dibenarkan masuk ke dalam tempat maha kudus kerana ia dihaskan untuk imam besar. Dan itu pun hanya sekali setahun, selepas dia menyucikan diri sepenuhnya. Dia akan masuk dengan darah korban binatang dan memercikannya pada tabut perjanjian. Jika terdapat dosa dalam diri imam besar itu semasa dia berada di tempat maha kudus, dia akan mati serta-merta. Itulah sebabnya mereka mengikat tali pada pinggangnya, supaya jika dia mati di dalam tempat kudus, mereka boleh menariknya keluar. Tetapi selepas Yesus mati di kayu salib, tirai bait suci telah terbelah dari atas ke bawah. Ini membuka jalan bagi semua orang percaya untuk masuk ke dalam tempat maha kudus. Sekarang kita bebas untuk masuk ke dalam tempat kudus.
Sama ada kamu seorang pendosa atau orang benar, apa jua keadaan kamu, kamu masih boleh masuk ke dalam tempat kudus. Betulkah begitu? Ya. Kita sepatutnya masuk ke tempat kudus. Malah di gereja hari ini, kita tidak meletakkan papan tanda yang mengatakan hanya orang suci boleh masuk. Adakah kita melakukannya? Tidak. Semua orang boleh masuk ke tempat ibadah, dan kemudian firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus akan melayani dan mengubah orang itu. Itulah pekerjaan Tuhan. Ia bukan kerja agama atau kerja kita sendiri. Oleh itu, dalam Perjanjian Lama, ibadah melibatkan upacara-upacara di bait suci. Mereka mengikuti upacara itu dengan sangat ketat. Tetapi kamu dan saya tidak mengikut upacara seperti itu hari ini. Adakah kita perlu memercikan air suci dan membuat tanda salib sebelum masuk ke tempat ibadah? Tidak, kita tidak melakukan perkara itu. Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Dia mahu kita segar secara rohani dan mempersembahkan diri kita sebagai kudus di hadapannya, membaharui pemikiran kita setiap hari, bukan hanya bila kita rasa mahu. Dalam ayat 2, apabila Paulus merujuk kepada dunia, dia sebenarnya merujuk kepada zaman ini yang membawa maksud sistem tanpa Tuhan. Kita tidak sepatutnya mengikut corak zaman ini yang penuh dengan kejahatan dan tidak bertuhan. Kita tidak boleh mengikut sistem dunia yang jahat dan tidak ilahi. 2 Korintus bab 4 ayat 4 berkata begini, fikiran orang yang tidak beriman itu telah dibutakan oleh Tuhan pujaan dunia, maka mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang merupakan gambaran Tuhan. Tuhan zaman ini, Tuhan dunia ini telah membutakan fikiran orang-orang yang tidak percaya. Akibatnya, mereka tidak lagi dapat melihat kebenaran. Itulah sebabnya kitab suci mengingatkan kita, jangan ikut corak dunia ini. Kita mungkin berkata, saya tidak ikut cara dunia. Tetapi apa yang cuba disampaikan oleh Rasul Paulus di sini ialah bahawa pada zamannya, dunia penuh dengan kerosakan. Manusia menyembah berhala, melakukan perbuatan jahat, dan Tuhan sentiasa mengingatkan mereka supaya jangan mengikut jalan-jalan itu. Begitu juga hari ini, kita hidup di Malaysia, sebuah negara yang mempunyai pelbagai budaya dan agama. Banyak kali, kita didapati berkompromi dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Inilah yang sedang diperingatkan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak mengikut corak dunia ini. Sebaliknya, kita harus diubahkan. Seperti yang disebut dalam 2 Korintus bab 4 ayat 4, kita harus diubahkan melalui pembaharuan akal budi kita, akal budi yang berpegang teguh kepada kerajaan Tuhan. Akal budi kita perlu diperbaharui. Mengapa? Kerana akal budi kita telah dicemari. Dan kenapa ia dicemari? Kerana akal budi kita percaya terlalu banyak perkara. Apa sahaja yang kita lihat dengan mata, kita terima dan proses dalam minda kita, kemudian kita putuskan sama ada ia betul atau salah. Kita membuat pertimbangan, ini okey, itu tak okey. Tetapi dalam semua ini, kita gagal untuk benar-benar membezakan antara perkara-perkara Tuhan dan perkara-perkara dunia. Kadang-kala, perbezaan antara perkara Tuhan dan perkara baik amat sukar untuk dikenal pasti. Bila kita nampak sesuatu yang nampaknya baik, kita terus ikut tanpa bertanya kepada Tuhan sama ada perkara itu benar-benar datang daripadanya. Kita jarang berhenti dan bertanya, Tuhan, adakah ini kehendak-Mu? Adakah ini yang Engkau mahukan? Asalkan hati kita rasa gembira dengan perkara-perkara yang baik dalam dunia, kita ikut sahaja. Kita tidak berhenti untuk mempercayai Tuhan atau menyemak sama ada perkara-perkara itu benar-benar datang daripadanya. Sekarang, Tuhan telah memberikan kita kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Tetapi keputusan itu mesti selari dengan kehendak Tuhan. Itulah maksud sebenar apabila kita bercakap tentang kehendak Tuhan.
Jadi, akal budi yang diperbaharui mesti komited kepada kerajaan Tuhan. Dalam bab 3, disebut bahawa keupayaan kita sepatutnya adalah untuk menumpukan pandangan kepada perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara di bumi yang terdapat dalam Kolose bab 3 ayat 1 dan seterusnya. Kita sepatutnya menumpukan perhatian kepada Tuhan, bukan kepada perkara-perkara dunia. Anda mungkin bertanya, macam mana saya nak menumpukan pandangan kepada Tuhan sedangkan saya masih hidup di atas bumi ini? Ini soalan biasa. Dan beginilah jawapan Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Tuhan mahu kehendaknya dilaksanakan di bumi, melalui anda dan melalui saya. Kehendak Tuhan untuk kita adalah supaya kita membina kerajaannya di atas bumi ini, untuk menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kita perlukan akal budi yang diperbaharui, yang komited kepada kerajaan Tuhan. Perkataan buktikan bermaksud menguji dan menunjukkan melalui pelaksanaan dalam kehidupan seharian. Dengan kata lain, kita perlu membuktikan kehendak Tuhan dengan menjalankannya dalam hidup. Kehendak Tuhan untuk kita adalah baik, berkenan, dan sempurna, itulah yang dinyatakan dalam Alkitab. Untuk hidup dalam kehendak Tuhan, kita mesti mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup. Dan apabila kita melakukannya, apabila kita benar-benar mempersembahkan diri kita, ia akan tercermin dalam kehidupan kita. Akal budi kita akan diperbaharui, dan tindakan kita, percakapan kita, serta pilihan kita akan memuliakan Tuhan, bukan memalukan nama-Nya. Itulah sebabnya, apabila kita dinyalakan semula oleh api Tuhan, kita menjadi bersemangat kembali. Ingatkah anda hari ketika anda menerima Tuhan Yesus Kristus? Ketika anda masih muda dalam roh, anda menyala-nyala untuk Tuhan. Anda bersemangat. Anda mahu pergi ke gereja. Anda mahu hadir dalam pertemuan doa. Anda mahu lakukan segala-galanya untuk Tuhan. Tetapi selepas beberapa waktu, anda melihat orang-orang di sekeliling anda tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Mereka tidak hidup mengikut piawaian Tuhan. Dan secara perlahan-lahan, anda pun menjadi seperti mereka. Sebab itulah kita perlu masuk ke dalam api sekali lagi, api Tuhan. Kita tidak boleh suam-suam kuku. Tuhan pernah menyebut tentang mereka yang suam-suam kuku, tidak panas dan tidak sejuk. Ingatkah anda apa yang Yesus katakan? Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ia bukan sekadar meludah keluar sesuatu dari mulut, muntah bermaksud ia keluar dari dalam perut. Tuhan berkata, aku akan menolak engkau sepenuhnya. Engkau tidak ada kaitan lagi denganku. Jadi, untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, anda mesti mempersembahkan diri anda sebagai korban yang hidup. Itulah ibadah anda yang sejati. Kita semua sedang menyembah Tuhan. Saya tidak dapat menyanyi dengan kuat hari ini kerana saya perlu simpan suara saya untuk berkhutbah. Tetapi lagu tadi begitu menyentuh hati, muzik itu mengangkat kita dalam penyembahan. Kata-kata lagu itu sangat memberkati kita. Anugerah yang ajaib, satu persahabatan yang sungguh indah. Dunia mungkin telah menolak anda, tetapi Tuhan memandang kepada anda dan saya, memilih kita, menyucikan kita dengan darah-Nya yang mahal, dan menyatakan, engkau adalah anakku. Dunia menolak kita, tetapi Tuhan menerima kita. Jadi, untuk hidup dalam kehidupan yang diterima dan sempurna, kehidupan dalam kehendak Tuhan yang sempurna, kita mesti memperbaharui akal budi kita setiap hari, dan membuktikan melalui tindakan kita sama ada minda kita selari dengan Tuhan, atau dengan dunia. Setiap hari, kita mesti tanya diri kita, adakah akal budi saya diperbaharui dalam Kristus atau dalam dunia? Adakah saya hidup mengikut sistem dunia atau sistem Tuhan? Itulah yang akan menentukan sama ada kita berjalan menurut kehendak Tuhan, kehendak dunia, atau kehendak kita sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, dari Roma bab 1 hingga 11 bercakap tentang teologi,
tentang sifat Tuhan dan apa yang telah dilakukannya untuk kita. Dan oleh sebab itu, dari bab 12 dan seterusnya, Paulus menjelaskan bagaimana kita sepatutnya hidup sebagai respons terhadap apa yang telah kita terima. Sekarang, mari kita lihat Roma bab 6. Kita dipanggil untuk mengejar kekudusan. Semua orang mahu menjadi kudus. Sekejap kita kata, saya nak jadi kudus, tetapi sekejap lagi bila kita diuji, kita gagal. Kita gagal dalam kekudusan, atau kesetiaan, atau kebenaran. Tetapi kita mesti faham, Tuhan tidak mencuba kita. Tuhan memberkati kita. Ingatkah anda kisah seorang raja yang mengejar isteri orang lain? Perempuan itu berlari dan bersembunyi di dalam sebuah menara, memakai solekan lalu menengok dari jendela. Lalu ditanya, siapakah yang menyebelahiku? Jika kamu menyebelahiku, buanglah perempuan ini ke bawah. Apabila anda menyebelahi Tuhan, anda akan lakukan apa yang Tuhan mahu anda lakukan. Saya tidak akan huraikan panjang tentang cerita itu, anda faham maksud saya. Tuhan mahu kita mengejar kekudusan. Melalui penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Kristus, kita telah dibebaskan daripada perhambaan dosa dan dihidupkan semula, menang dalam roh. Itulah Injil. Kristus datang, mati, dikuburkan, bangkit semula, dan kini duduk di sebelah kanan Bapa, dan dia akan datang kembali. Itulah Injil yang sepatutnya kita sampaikan. Kehidupan lama kita yang berdosa telah disalibkan dan dikuburkan bersama Yesus. Inilah yang disebut dalam Roma bab 6. Kita telah dikuburkan bersama dia melalui baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kematian melalui kemuliaan Bapa, kita juga dapat hidup dalam kehidupan yang baru. Apabila anda dibaptis, anda dibangkitkan bersama Kristus, dan anda hidup dalam kehidupan yang baru. Jika kita telah disatukan dengannya dalam kematiannya, kita pasti juga akan disatukan dengannya dalam kebangkitannya. Kita tahu bahawa diri kita yang lama telah disalibkan bersamanya supaya tubuh dosa itu dihancurkan, dan kita tidak lagi menjadi hamba kepada dosa. Kerana sesiapa yang telah mati telah dibebaskan daripada dosa. Jika anda dan saya dibaptis, ditenggelamkan dalam air, kita dikuburkan bersama Kristus. Dosa kita mati bersama Kristus. Sekarang, jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahawa kita juga akan hidup bersamanya. Oleh kerana Kristus telah dibangkitkan daripada kematian, dia tidak akan mati lagi. Kematian tidak lagi menguasainya. Kematian yang ditanggungnya terhadap dosa sekali untuk selama-lamanya. Tetapi kehidupan yang dia jalani sekarang, dia hidup untuk Tuhan. Jadi kita mesti dibaptis, kita mesti mati bersama Kristus, dan hidup dalamnya. Anda dan saya sekarang hidup dalam Kristus Yesus. Kita tidak akan mati secara rohani, kita akan hidup untuknya. Dengan memperbaharui akal budi kita dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuan kita, kita mesti mengikut jejak langkah Tuan kita. Jadi, untuk memahami bahawa apabila kita dibaptiskan, kita telah dibaptiskan secara rohani. Perkara rohani telah masuk ke dalam diri kita. Anda telah dibaptiskan secara rohani ke dalam Yesus. Anda tidak lagi terikat untuk mengikut jalan kehancuran dosa. Kita tidak lagi mengikut dunia, cara yang berdosa dan membawa kehancuran. Gunakan kebebasan anda untuk sentiasa bersatu dengan Kristus dalam kehidupan harian. Hiduplah untuk Tuhan. Anda dan saya memiliki kebebasan. Tuhan telah memberikan kita kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Anda dan saya boleh membuat pilihan untuk diri sendiri. Adakah anda sedang membuat pilihan yang betul atau pilihan yang salah? Pilihan adalah milik kita. Sekarang anda mesti membuat pilihan yang benar agar dapat mengikut Tuhan, agar kita percaya dan hidup untuk Tuhan. Kehidupan kita mesti diubah.
Hidup kita mesti dijalani untuk Kristus. Ayat 11 hingga 14. Dengan cara yang sama, anggaplah dirimu mati terhadap dosa tetapi hidup kepada Tuhan dalam Kristus Yesus. Oleh itu, janganlah biarkan dosa menguasai tubuh fana kamu sehingga kamu menuruti keinginannya yang jahat. Janganlah menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat kejahatan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan, seolah-olah kamu telah dibawa dari maut kepada hidup. Serahkanlah anggota tubuhmu kepadanya sebagai alat kebenaran. Sebab dosa tidak akan menjadi tuanmu, kerana kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih kurnia. Jangan biarkan dosa menguasai kita. Kita bukan lagi hamba kepada dosa, tetapi kita adalah hamba kepada Tuhan dalam roh, di bawah kasih kurnia. Fahamilah juga bahawa kamu berada di bawah kasih kurnia. Oleh itu, dosa tidak mempunyai kuasa ke atasmu. Kita berada di bawah kasih kurnia, maka dosa tiada kuasa. Dosa tidak mempunyai kuasa atas kita. Kita dapat mengatasi dosa kerana kasih kurnia Tuhan. Setiap hari, serahkanlah tubuhmu kepada Tuhan sebagai alat kebenaran. Setiap hari anda mesti mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup dan sebagai kebenaran yang baru. Belajarlah untuk melakukan perkara yang benar. Roma bab 6 ayat 15 hingga 23. Apa? Adakah ini bermaksud kita harus berdosa kerana kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih kurnia? Sekali-kali tidak. Tidakkah kamu tahu bahawa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang untuk taat kepadanya, kamu menjadi hamba kepada orang yang kamu taati? Sama ada kepada dosa, yang membawa kepada maut, atau kepada ketaatan, yang membawa kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Tuhan bahawa walaupun dahulu kamu adalah hamba kepada dosa, kamu kini telah taat dengan sepenuh hati kepada ajaran yang telah diberikan kepada kamu. Kamu telah dibebaskan daripada dosa dan telah menjadi hamba kepada kebenaran. Aku menggunakan contoh dari kehidupan harian kerana kelemahan manusia kamu. Sama seperti dahulu, kamu menyerahkan dirimu sebagai hamba kepada kecemaran dan kepada kefasikan yang semakin menjadi-jadi. Sekarang serahkanlah dirimu sebagai hamba kepada kebenaran yang membawa kepada kekudusan. Ketika kamu menjadi hamba kepada dosa, kamu bebas daripada kawalan kebenaran. Maka apakah faedah yang kamu peroleh ketika itu daripada perkara-perkara yang kini kamu malu dengannya? Kerana kesudahannya adalah maut. Tetapi sekarang kamu telah dibebaskan daripada dosa dan telah menjadi hamba kepada Tuhan. Faedah yang kamu peroleh membawa kepada kekudusan, dan kesudahannya adalah kehidupan yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi pemberian Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Terima kasih. Jadilah hamba kepada Tuhan dalam kebenaran. Fahamilah bahawa dengan Yesus, kamu telah dibebaskan daripada perhambaan dosa. Kita telah dibebaskan daripada perhambaan dosa. Anda dan saya tidak lagi boleh berkata, saya hanyalah manusia biasa yang hidup. Tidak. Saya bukan hanya manusia biasa yang hidup. Apabila Anda dan saya mengaku seperti mana dunia mengaku, pada saat itulah Anda sedang diperdaya oleh iblis. Apabila orang Kristian jatuh sakit, apa yang orang Kristian lakukan? Jumpa doktor yang terbaik. Sudah tentu kita berdoa. Ya, ada sesetengah orang hanya berdoa, tetapi jangan fokus pada itu. Saya mempunyai ramai kawan Kristian. Mereka berkata, saya percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan. Saya hanya berdoa. Saya pernah jumpa ramai, dan ada yang akhirnya meninggal dunia juga. Di sinilah kita perlu menggunakan hikmat Tuhan. Anda perlu berdoa, dan kemudian minta kepada Tuhan ubat yang sesuai, doktor yang terbaik yang akan memberi ubat dan rawatan yang sesuai.
Dulu isteri saya perlu menjalani pembedahan dan anak saya, Samuel, masih kecil ketika itu. Kami pergi ke satu spesialis yang disyorkan oleh seseorang. Apabila doktor melihat, dia membuat ujian sebelum pembedahan. Kemudian dia berkata, kami perlukan 4 hingga 5 beg darah. Ada orang lain cadangkan pergi ke spesialis lain untuk pendapat kedua. Kami pun pergi. Dan apabila saya melihat doktor itu, seorang doktor Cina yang nampak sangat biasa, dia berkata, saya boleh buat ini tanpa beg darah. Doktor pertama nampak seperti lebih profesional, tetapi yang kedua ini berkata dia boleh buat tanpa darah. Maksud saya, kita perlu berdoa dan tanya Tuhan, doktor mana, ubat apa yang boleh diterima oleh tubuh saya. Kita perlu rujuk kepada Tuhan. Apabila kita berjalan dalam terang Tuhan, kita akan dapat melihat semua ini dengan jelas, dan Tuhan mahu menyatakan kepada kita. Puji Tuhan. Jika Tuhan mahu anda melalui satu jenis rawatan atau pengubatan, maka laluilah. Dia tidak minta anda untuk mengelak. Dia memang ada cara. Lihat contoh dalam Alkitab. Raja Hizkia akan mati, dan Nabi Yesaya berkata, engkau akan mati. Tetapi dia pergi kepada Tuhan dan berdoa, meminta Tuhan panjangkan umurnya, dan Tuhan menambah 15 tahun. Tubuhnya penuh dengan penyakit. Tuhan menyuruh Nabi menyapu sejenis pes herba ke atas tubuhnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja. Salah seorang kenalan saya didiagnosis kanser tahap 4. Seluruh keluarganya membuat keputusan untuk tidak merawat dan hanya berserah kepada Tuhan. Saya berkata, baik. Kamu lakukan apa yang perlu. Kamu berdoa. Kamu bermeditasi dan percayakan Tuhan. Mereka sudah bersiap untuk hari terakhirnya. Dia tidak datang lagi ke gereja sini kerana jarak dan keadaan fizikalnya. Kita mempunyai kuasa untuk berdoa dalam namanya, dan Tuhan akan bertindak. Tetapi semua jenis kepercayaan ini ada, dan sebagai orang Kristian, kita perlu berhati-hati. Yakobus bab 1 ayat 2 mengatakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu menghadapi pelbagai cubaan. Tuhan, apa ini? Mengapa aku melalui semua ini? Anda mesti menganggap semua ini sebagai kebahagiaan yang murni, kerana Tuhan sedang membawa anda dalam satu perjalanan. Tuhan mahu mengajar sesuatu kepada anda. Tuhan mahu melakukan sesuatu dalam hidup anda. Lebih baik kita serahkan saja semuanya kepada Tuhan, kerana Dia mahu menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Percayalah bahawa Tuhan mahu menyatakan sesuatu, kerana kehendaknya itu baik. Anggaplah satu kebahagiaan, saudaraku, apabila kamu menghadapi pelbagai cubaan, kerana kamu tahu bahawa ujian terhadap iman kamu akan membentuk ketekunan. Dan ketekunan mesti menyempurnakan kerjanya supaya kamu menjadi sempurna dan lengkap, tidak kekurangan apa-apa. Jika sesiapa kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan yang memberikan dengan murah hati kepada semua orang tanpa mencela, dan ia akan diberikan kepadanya. Kita tidak meminta kerana kita tidak memahami. Kita meminta untuk bertumbuh dalam kehendak Tuhan. Kita mesti memperbaharui pemikiran kita. Kita mesti membuktikan perubahan pemikiran itu kepada orang yang tinggal bersama kita. Jika selama ini anda suka menjerit dan menunjukkan kemarahan, dan tiba-tiba anda berubah, maka anda telah membuktikan kepada orang itu bahawa fikiran anda telah diperbaharui. Inilah yang Tuhan harapkan daripada kita. Kita minta Tuhan bantu kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau telah membuka jalan bagi kami untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Engkau juga telah memberikan kami satu tugas. Selama kami hidup di atas bumi ini, kami perlu mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami. Engkau telah melakukan segala yang perlu untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kini kami termasuk dalam kategori itu.
Kami telah diselamatkan oleh kasih kurnia-Mu. Kami hidup dalam kasih kurnia di bumi ini, bukan dengan mengikut corak dunia, tetapi dengan mengikut corak kerajaan-Mu. Oleh itu, aku berdoa agar Engkau, ya Tuhan, akan menguatkan setiap seorang daripada kami dan menetapkan pandangan serta fikiran kami untuk diperbaharui dan untuk hidup bagi-Mu. Kami bersyukur atas setiap seorang yang hadir di sini. Kami diberkati kerana Engkau telah memilih kami untuk berada dalam hadirat-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.